Halo, Assalamualaikum semua. Okey, Abang Ash hari ini nak bercerita tentang kisah Nabi Adam secara animasi. Okey, jom kita ke animasi tersebut. Assalamualaikum. Allah menciptakan Nabi Adam daripada tanah liat dan membentuknya dengan penuh kebijaksanaan. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam sebagai tanda kemuliaannya. Namun, Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam kerana sombong dan takbur. Allah menempatkan Nabi Adam dan isterinya Hawa di dalam syurga yang indah penuh nikmat. Baginda dilarang oleh Allah daripada mendekati sebatang pohon di dalam syurga. Iblis memperdayakan mereka dengan bisikan halus agar memakan buah larangan itu. Akibat tersilap, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dengan ujian dan tanggungjawab yang baru. Baginda memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan dan rendah hati. Allah menerima taubat Nabi Adam kerana Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Adam menjadi bapa kepada seluruh manusia di bumi. Kisah Nabi Adam mengajar kita asal-usul manusia, bahaya godaan syaitan dan pentingnya taubat kepada Allah. Okey adik-adik, bagaimana cerita tadi? Seronok kan? Nanti kita akan ikuti sambungan untuk kisah-kisah Nabi yang selanjutnya. Nabi yang seterusnya adalah Nabi Idris alaihissalam. Jumpa lagi.